sekarang kita nak faham bagaimana kita boleh merawat tubuh badan kita dengan cara terus merawat direct kepada sel kita yang merupakan punca akar kepada segala penyakit. So, pertama sekali kita kena faham tubuh badan kita ada tenaga elektrik secara semula jadi ataupun disebut sebagai bioelektrik. So, keadaan sel kita ni ada potensi membran yang mana dalam keadaan ia rehat, so dalaman sel adalah cas negatif, manakala keadaan luar sel adalah bercas positif. So, secara menyeluruhnya, apabila seseorang itu dalam keadaan yang sihat, negatif potential sel itu, tenaga itu adalah dalam keadaan negatif 90 mV bagi bayi dan biasanya untuk orang dewasa negatif 70 mV. Bermakna bila orang itu sakit, dia punya nilai negatif potential upaya sel dia tu semakin berkurang kepada negatif 15 mV. Bermakna sel dia dah tak sihat, sel dia dah rosak. Bermakna terlebih cas positif bagi sel yang rosak. So begitulah bahasa yang mudah yang kami nak sampaikan. Jadi persoalan kat sini, secara spiritual pula, untuk merawat diri kita, nak self healing diri kita, yang kami lalui, yang kami lakukan, sebenarnya kami gembira dan faham sel kita penting berada dalam keadaan potensi negatif apabila kita nak sihat, apabila kita nak rawat diri kita. So, di situlah sebenarnya menariknya bila kami kaji tentang EPT daripada segi saintifik dan kami membandingkan secara spiritual melalui pengalaman kami bila healing dengan mukjizat Bismillahirrahmanirrahim. Penting kita faham apakah dia potensi negatif itu. So, selagi kita tak faham, sebenarnya kita tak ubah mood diri kita dalam keadaan potensi negatif, sukar untuk pemulihan itu dilakukan. Okey, so secara spiritual bermakna kat sini pengalaman saya adalah saya self healing diri saya secara modaliti insan. Dan bila kami bercerita tentang sel, tentang negative potential EPT menggunakan kaedah electricity, so itu adalah secara teknologi. Kat sini bermakna ada similarity antara sains dan juga secara spirituality untuk kita merawat diri kita. Iaitu kita tanya balik kepada diri kita, kenapa kita perlu berada dalam keadaan potensi negatif? Sel kita perlu dalam keadaan potensi negatif. Sedangkan dalam hidup kita sehari-harian kita perlukan positif. Normally kita kata kita nak positif. Tapi kenapa dalam keadaan nak sihat perlukan potensi negatif? Jadi kat sinilah perlunya kita tafakur kenapa perlu potensi negatif dan adakah positif yang kita sangkakan ini adalah benar-benar positif mengikut Al-Quran. Nak faham info seterusnya boleh follow video kami.